Jom tengok soalan ni. Soalan ni dari Terengganu 2024, kertas 2 soalan 5. So tajuk dia fungsi trigonometri. Soalan ini saya sudah ubah soalan. So diberitahu kami Raja menunjukkan graf bagi y sama a sin bx plus 1 betul lah. So untuk domain yang ini, okay. So dia lepas tu b lebih besar sifar. So dia minta kami nyatakan nilai a dan b. Okay. So mula-mula kami mau cari a dahulu. Okay. A dia macam mana kami nak cari? A adalah amplitude kan? So A adalah nilai maksimum graf tolak nilai minimum graf bahagi 2. So sini kami akan dapat 2. Okay, B tu. B tu macam mana kami nak cari? So sekarang di graf, dalam graf dia lah, dia belum ada lagi satu kitaran kan? Tak ada kan? Okay. Tapi kalau kami rujuk pada sin graph adalah bentuk macam ni kan. Okay. So dia hanya dari mula ke puncak, lepas tu turun ke minimum kan. Okay. So dari sini ke sini dia adalah berapa? Dia adalah 3/4 kitaran betul. Sebab sini kira half mah. Okay, sini ialah 3/4. Sini ialah 1/4. This one is satu cycle. Sini adalah 3/4. So ini kamu perlu tahu lah. Okay. So bermaksud 3/4 kitaran ialah 1 pi. So bermaksud satu kitaran sama dengan 4 pi per 3. Betul. Okay. So bermaksud sekarang 2 pi per b sama dengan 4 pi per 3. Okay. So bermaksud b sama dengan 3/2. Okay. So A2, bilangan penyelesaian bagi ini. Okay. So sebab kami sudah cari A dan B lah. So saya tuliskan D. So bermaksud 2 sin 3x per 2 sama dengan 3/2. So bermaksud sin 3x per 2 sama dengan 3/4. Okay. So bermaksud sini kami mau cari sudut rujukan dia dahulu. So sin 48.59 degree kami dapat ni sudut rujukan. Tapi sebelum tu kami mau tengok domain dia. So 0 domain dia lah ni mah. So kami ubah sesuaikan dia. So kami sebab sini ya 3x per 2 kan. So kami darab ketiga-tiga belah dengan 3/2. So kosong ni 3x per 2. So ini 3 pi per 2. Okay, 3 pi per 2 ialah sampai sukuan ketiga lah. So sin ini dia bernilai positif, bermaksud dia berada di sukuan pertama dan kedua. So bermaksud dia mempunyai berapa penyelesaian? Dia minta bilangan saja, dia tak suruh kamu cari penyelesaian. So mempunyai 2 penyelesaian. Okay. B1 tu dia suruh kami buktikan. Okay. So kami nampak kiri lebih complicated lah. So kami terus mula dengan kiri lah. So tangent x. So this one is 1 plus cos 2x. Okay. So tangent x ni kami ganti dengan sin x per cos x lah. Okay. So ini kami tukar jadi 1 tambah. Okay, cos 2x ni kami mau guna yang sesuai lah. So kami mau hapuskan 1 tu. So kamu jadi 2 cos square x tolak 1. Okay. So sini kami akan simplify kan. Kami akan dapat 2 sin x cos x. Okay. So bermaksud kamu dapat sin 2x lah. Sudah terbukti dah. Seterusnya dia suruh kami selesaikan ni lah. So saya salin sekali lagi tangent x lagi 1 plus cos 2x plus cos x equal to 0. So kamu sudah dapat bukti di B1 mah. So kamu terus sambung di sini. So saya terus ambil yang ni So 2 sin x cos x plus cos x equal to 0. So kamu faktorkan cos x keluar. So 2 sin x plus 1 equal to 0. So bermaksud cos x sama sifar, sin x sama negatif 1/2. Okay. So kamu sudah tahu kalau semasa kami mau cari sudut untuk sin dan cos lah, apabila nilai dia adalah kosong, adalah 1, adalah negatif 1, kami tak boleh guna kalkulator. Kami perlu rujuk pada
graph. Okay, so X yang sesuai untuk sini adalah 90 lagi 270 sebab dobenya dah yang biasa ni mah. So untuk yang ni kami cari sudut rujukan dia. Sin 30 adalah 1/2. So untuk ini dia adalah berada di sukan ke-3 dan ke-4 sebab sini adalah negatif. So bermaksud X equal to 180 plus 30 and 360 minus 30. So kami overall kami rearrange jawapan dia dari kecil hingga besar. Bermaksud X equal to 90, 210 lagi 270 lagi 330.